Hai, aku tak tahu. Aku cakap ni pun aku dah rasa emotional dah. Sebab aku nak teringat scene last dalam filem tu. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome to Borak Screen. So basically hari ni aku just nak borak sikit pasal filem terbaru yang actually aku baru je tengok, iaitu Toy Story 5. Yes, Toy Story 5. So aku ni sangatlah peminat Toy Story sebenarnya. Aku memang layan daripada 1 sehinggalah sampailah 5 ni. So apa yang aku boleh cerita adalah best lah cerita Toy Story 5 ni. Dia ada dia punya, sebab tema kali ni yang dia dibawakan adalah pasal teknologi tau. So aku suka benda tu sebab dia kena dengan zaman sekarang, you know. Aku petik ayat daripada Woody, dia pernah cakap dalam filem Toy Story 5 ni, toys are for play but tech is for everything. So itulah basically cerita dia, menceritakan pasal, you know, bila mainan-mainan daripada owner dia ni yang bernama Bonnie, yang satu hari tu tiba-tiba dia rasa left out tau. Sebab apa dia rasa left out? Sebab yelah, zaman dah berubah. Dia pun ada cabaran untuk mendapat kawan-kawan. So untuk dia join dia punya kawan-kawan ni, dia kena ada teknologi. So ayah dia pun belikan dia satu iPad yang diberi nama Lilypad. So Lilypad ni merupakan villain lah dalam filem ni. So itulah cabaran buat mainan-mainan ni semua. Dia pun rasa dia pun dalam ancaman yang sangat-sangat besar. Aku petik lagi ayat daripada T-Rex tu, di mana dia kata macam extinction not again. So itu memang kelakar. So filem ni buat kita rasa macam, uish, is this the end of all these toys? Macam adakah ini pengakhiran? Sebab ya, kalau kita tengok zaman sekarang pun memang boleh relate. Memang anak-anak sekarang dah tak main mainan. Semua dengan teknologi. Dia tunjuk screen time apa semua tu kan. So it's very sad. So basically filem ni just nak menunjukkan the journey, like apakah mainan-mainan ni akan buat. You know. Sebab they have to do something. Okay. And lagi satu, filem ni dia more focus on karakter yang paling kita rasa paling dekat dengan kita lah dalam filem ni adalah basically Jessie. Okay. Jessie is like the main orang yang drive the story tau. Walaupun kita ada karakter-karakter macam Buzz, kita ada Woody, tapi mereka ni just, dia rasa macam side character tau kali ni. Dia actually tak memberi impact sangat kepada penceritaan tersebut. So Jessie ni yang carry lah, basically MVP lah. Lagi satu, filem ni aku rasa dia sangat-sangat best. Satu benda yang best pasal filem ni adalah dalam banyak-banyak Toy Story, Toy Story 5 ni lah Toy Story yang paling aku rasa aku gelak paling banyak. Dia punya punchline tu, very very clever, pandai dia buat. So aku berani kata ni paling banyak komedi lah untuk Toy Story kali ni. And of course, satu benda yang bagus pasal filem Toy Story 5 ni adalah animasi dia. Animasi dia semakin improve. And aku suka how they bezakan, differentiate between reality and also the imagination of the children's play dengan mainan tu. You know, bila Bonnie main dengan mainan dia, of course lah dia di dalam dunia dia kan. Dia buat role play apa semua. So, dia create that animation. So, aku actually sangat suka benda tu. Sangat nice gila. And lagi satu aku lupa nak cakap yang aku kata pasal filem ni lawak. And ada juga beberapa lawak yang dimasukkan tu adalah lawak yang aku rasa orang yang tengok Toy Story filem ni je yang akan faham. Yang boleh relate. Dia ada that element. And lagi satu, aku dengar banyak orang review pasal filem ni adalah dia macam, dia ada a few plots. Okay. So orang cakap di awal filem dia macam, filem ni dia kejap lompat ke sini, kejap lompat ke sana, kan? Tapi for me, actually it's not a problem. Sebab walaupun ada different plot, tapi end up di hujung filem nanti dia akan dipertemukan juga. So dia ada laluan tu, dia akan bertemu juga kat ujung tu. So memang ada payoff. So aku tak ada masalah dengan tu. Aku rasa it's okay je. And of course cerita ni
Of course dia ada dia punya emotional apa semua tu ada. Aku rasa even orang dewasa pun boleh menitiskan air mata tengok cerita ni. Happy tears lah orang kata kan. Tapi aku rasa of course dia tak boleh lawan lah dengan Toy Story yang sebelum ni. Walaupun this is a very good film, tapi dia tak boleh jadi top number 1 lah. Kita dah ada 5 Toy Story kot, come on lah. Itulah aku rasa kekurangan dia dekat situ je lah basically. Dia punya emotional tu, sebab mereka dah set high standard tau untuk Toy Story sebelum ni. So dia tak mencapai that benchmark tu. Tapi apa-apa pun, it's a good film, aku sangat enjoy. And kepada hampa yang mungkin tak pernah tengok lagi Toy Story yang sebelum-sebelum ni, aku rasa hampa still boleh tengok sebab member aku yang tak pernah tengok Toy Story sebelum ni pun, dia pun enjoy juga. Oh ya, untuk rating aku untuk Toy Story 5 kali ni, aku bagi 8.55 bintang. Okay, so lagi satu selain pada rating, aku pun nak bagi jugalah ranking untuk all the Toy Story punya films. Bagi aku okay, aku start daripada nombor 5 Okay, nombor 5 actually aku letak Toy Story number 4. Okay, bagi aku Toy Story number 4 ni adalah paling kurang menarik lah bagi aku. I think in terms of the concept apa semua tu kan, sebab aku dah tak rasa relationship between the toy and the owner tu. Aku rasa dia kurang kat situ, sebab tu dia dekat nombor 5. Number 4 untuk Toy Story film adalah aku akan letak Toy Story 2 actually, yang kedua. Okay, Toy Story 2. Di mana kalau tak salah aku, villain dia yang pakcik cowboy tu. Aku suka tu sebab dia buat aku rasa macam mula-mula kita ingat dia baik tau, rupanya dia jahat. So it's a very great plot. Next adalah nombor 3, aku akan letak Toy Story number 1 lah. Obviously Toy Story number 1 of course memang best gila. Come on lah. Itulah permulaan Toy Story pada tahun 95 dulu kan. Memang waktu aku kecil-kecil aku tengok filem tu memang wow. Memang enjoy gila lah. That's where it's all started kan. So, okay, kemudian kita akan bergerak ke nombor 2. Aku akan letak Toy Story number 5. Yang kita tengah cakap pasal video kali ni kan. So, sebab aku rasa macam of course aku suka sebab kali ni dia ada banyak komedi, dia buat aku gelak. Aku suka animation dia. Macam mana macam tadi aku kata, macam mana dia menggambarkan reality dan juga imagination tu apa semua kan. And still ada that emotional touch tu, strong tu ada juga. And yes, of course, di tempat yang pertama aku akan letak, of course lah, Toy Story number 3. Di mana villain dia adalah Lotso. Sebab, this film memang terpaling emotional. Dia buat betul-betul kita rasa benci terhadap Lotso tu. Lepas tu dia, ni benda yang orang selalu puji adalah dia ada ending yang paling perfect dalam Toy Story punya franchise. Ataupun dalam mana-mana filem lah. One of the best ending. Kalau aku rasa aku tengok lah berapa kali pun Toy Story 3 ni, aku akan still enjoy. Aku akan still rasa sedih. Aku tak tahu. Aku cakap dia pun aku dah rasa emotional dah. Sebab aku dah teringat scene last dalam filem tu. So yeah. So itu adalah rating aku untuk filem all the Toy Story punya filem. So apa pendapat hampa pasal Toy Story 5? Berapa bintang hampa nak bagi? Cuba hampa komen kalau hampa dah tengok filem ni lah. Apa pendapat hampa? Dan juga share dekat aku, apakah ranking hampa untuk Toy Story filem? Macam tadi aku bagikan daripada 1 sampai 5, macam mana hampa punya ranking? Apa hampa punya favourite Toy Story dan apa yang hampa punya least favourite? Hampa boleh listkan dekat aku dekat komen bawah. And kalau hampa suka video-video macam ni, jangan lupa untuk support Borak Screen dengan tekan butang like, subscribe dan juga support kami dekat social media juga. Kami ada Instagram, TikTok dan juga of course dekat YouTube ni juga. So, yeah. Itu saja daripada aku. Bye-bye dan Assalamualaikum.